Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam M Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ini hal laki bini. Tak, bukan. Okey, cerita kahol. Selain itu tak mau. Video Fatah Amin menjawab soalan mengenai perangai Amira Othman yang baru diketahui hanya selepas berkahwin curi perhatian warganet. Lah tak sangka Mira ada perangai macam tu. Fatah pun tak sangka. Fatah Amin kembali lagi ke konti Era FM bersama tim 3 Pagi Era, Nabil Ahmad, Pak Azad dan Radin Era. Ini bukanlah kali pertama mereka ke udara bersama-sama. Fatah sendiri sememangnya rapat dengan tim 3 Pagi Era yang selalu bergurau senda setiap kali bertemu. Menerusi perkongsian di akaun Instagram Era FM telah dikongsikan satu video yang memaparkan tim 3 Pagi Era cuba mencungkil rahsia Fatah dan Amira. Selain soalan masakan, Amira juga spesial untuk Fatah. Mereka juga bertanyakan tentang perangai sebenar Amira. Kata Radin dan Nabil, mereka juga ingin tahu apa yang Fatah hanya ketahuinya selepas menikahi Amira. Dan jawab Fatah membuatkan ramai tak sangka. Fatah sendiri juga dari awalnya tidak menyangka Amira akan mempunyai sikap seperti itu. Benarlah aturan dan takdir Allah, itu indah untuk Fatah. Dikaruniakan isteri dan peneman hidup yang mempunyai banyak persamaan dengan dirinya. Bak kata Amira dalam satu video sebelum ini, dia dan Fatah hampir 90% bersamaan dari segi pemikiran dan perangai. Kongsian ini sehingga kini telah pun meraih lebih 20,000 tanda suka daripada warganet. Antara komen yang diberikan, dulu Mira pantang nampak daun mesti dia akan sapu, tak pun Ipan yang kena sapu. So okeylah kalau Fatah pun jenis pembersih, memang sentiasa kemaslah rumah. So Fatah, sebelum kahwin macam, oh tak tahu ni, dah kahwin baru tahu. Apa dia tu? Apa dia macam mana? Bahaya. Ini hal laki bini. Tak, bukan. Okey, cerita kahol. Selain itu tak mau. Tak payahlah cerita yang maksudnya kadang-kadang mungkin cara Kak Lu pakai perfume itu tak boleh, itu dalam Tak boleh. mungkin cara Kak Lu yang macam aku tak sangka juga. macam tu. Okay, one thing, Mira ni sebenarnya dia seorang yang dulu saya ingat saya seorang je lah ada perangai saya tak boleh tengok Bang Sepah. Kat rumah OCD ini sama macam kita orang lah tengok muka bersepah Pak Zat ni. Lagi susah. Kita tak boleh tengok. Okey, so dulu awak ingat awak seorang je yang OCD. Ya, sekali. Saya ni kalau jenis macam balik syuting tengok Bang Sepah kalau pukul 12 tengah malam 1 pagi baru boleh keluar rumah. Sebab tak boleh tengok. Rupanya Mira pun ada perangai yang sama. So settle problem tu. Separuh-separuh lah. Separuh lah. Kadang tak sempat kita nak kemana dulu. Itu yang kita nak tahu. Bagusnya. Tapi Alhamdulillah Fazal kita kawan-kawan pun sangat happy lah tengok everything. Fazal antara orang yang terawal lah voice note. Ada wish congrats kan. Dia memang kaki voice note tau dia. Dia voice note. Bukan awak seorang. Ya. Dia okey ya. Ramai. Aku kadang rasa bersalah tak sempat nak reply. Dia memang concern kawan-kawan, dia jaga hubungan baik orangnya kan. Cuma yalah kadang-kadang Allah tak bagi semua lah. Hati baik, muka tak berapa baik. Diam dah.